والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأعوذ بكلمات الله التامة ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. اللهم فقهها في الدين وعلمها التأويل. Uizuha itu adalah doa yang disampaikan, yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada cucunda baginda. Dia membawa dengan Uaizukumah, sebab dua orang, Hasan dan Husain. Uaizukumah. Nah, kalau lelaki Uaizuhu. Boleh juga kita gunakan Uaizuki atau Uaizuka untuk engkau. Nah, kalau ha dia, kalau hu dia, kalau ki engkau perempuan, ke engkau lelaki. Itu dinamakan ad-dhamir, ganti nama. Nah, kalau kita doa untuk diri kita sendiri, a'udzu billahi, aku berlindung, ni uaizuha, kita nak minta pada Allah untuk melindungi budak ini dari gejala-gejala yang negatif lah, dan gangguan-gangguan. Minggu lepas 2 orang sahabat kita mengadu benda yang sama di tempat yang berlainan. Bila anak mereka mengaji 2 asrama diganggu. Macam saya kata tadi lah, kalau apa-apa perkembangan abang, bila susah nak jumpa saya, bila dah lupa tak ada apa. Betul lah. Saya ni sikit melitiak lah. Ya, kan? Bila nanti dia abang kan dia bisik mak saya. Contohnya ni kita bahagia semampu kita, tapi dengan izin Allah, alhamdulillah, habaqlah, alhamdulillah saja. Tak ada apa. Kan? Ni pun nak kena juga ni. Habaq siapa dah habaq? Ini jawab. Okey, kita bagi kesempatan kepada Ninda dia, Ustazah Zulina Zalzila untuk beri sepatah dua kata. Kemudian kita bagi ibu dan ayahanda dia. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah pada hari ini. Tunggu tak apa? Nak belah satu gambar, dah 2 orang cuba kan? duduk nak teriak cucu macam ni. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang boleh hadir pada hari ini. Yang kehadiran nak walau disebabkan macam mana. Tapi hari ini sampai dah hadir saya boleh buat dah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustazah, kepada kawan-kawan semua yang ajar pada ini. Terima kasih banyak-banyak lah. Saya sudi tunggu dia bagi peluang masuk sikitnya. Cakap jangan kasih, no, menghargai. Cakap menghargai. Adik, Malu. kena belajar menghargai. Give appreciation. Cakap. Kamu anak kamu. Anak kamu kena cakap. Kena terima kasih. Dia takut kaki oi. Tak kawan. Tak nak buat agak ni. Ya. Terima kasih. Cakap assalamualaikum, Mama Aceh. Nama apa? Kata terima kasih ya. Dadah. Dah bagi Ni dia. Dia anak macam ni, tak biasa. Dia orang biasa, dia dalam TikTok pun dia biasa cakap. Ibu yang nak tolong, cakap muka cucu tak mau cakap. Ya. Saya marah. Abang Kai. Bagi salam sama Aceh. Abang.
sebab kat Israel. Oh, dah semua dah. Jangan mau punya bahajat lama. Ada salam kami nak doakan terbaik dari Sarawak lagi. Bagi salam assalamualaikum semuanya. Itu saja. Tidak prosesi. Kita nak kena tunjuk prosesi. Kak bagi Kak ni Kak Apik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada mak saya yang planning benda ni dah lama dah, tapi saya pun tak sempat. Hari ni ada kesempatan untuk saya balik, so saya buatlah hari ni. Terima kasih juga kepada Ustazah dan semua puan-puan yang ada pada hari ini. Sebab untuk semualah, sebab ambil masa sikit untuk kita buat majlis untuk anak saya ni. Semoga anak saya ni jadi anak yang solehah, hidayah dunia dan akhirat. Semuanya lah. Itu saja daripada saya. Nama anak. Salam terima kasih. Assalamualaikum, terima kasih. Tu dengar cakap mak. Baru berkat. Terima kasih. Hashtag. Tak apa. Saya faham, dia kejutan. Dia kejutan sebab tidak pernah masuk dalam majlis orang tua yang macam ni. Tetapi yang muda dia akan tua. Satu lagi, kehidupan kita ni kita kena bubuh kesyukuran nombor satu. Sebagai tanda syukurlah mak ni berbesar hati nak buat. Jadi kita menghargai pengorbanan ibu. Saya bukan minta banyak, bagi salam terima kasih saja. Tetapi tak tahulah, kita pun tak tahu daripada dulu orang muda. Kalau bukan kita pula, kalau anak saya pun saya akan suruh benda sama. Saya anggap anak-anak perempuan macam anak saya juga. Menantu-menantu perempuan macam menantu saya juga. Sebab apa, kita bukan lama nak hidup. Lepas ni generasi yang seterusnya. Kan? Tu yang kita nak ajak adik. Bukan kata kita melihat dah. Kita nak ajak. Ni ke arah tu, tengok nyamuk. Kan? Kalau kerana pun tak apalah. Tersang dari tak apalah noh. Kita reda kan, alhamdulillah. Kan? Hari ni kita akan mulakan hidup bayi ni. Dia dah lepas kandang kan abang? 2 bulan kan? Dah lepas kandang. Nama? Abang nama? Boleh cakap? Sedap sorok. Orang dengar? Sorok sedap. Natiara Elina. Nama sedap. Nama apa? Nur Afiq Zul Afiq Rahimi. Panjang nama apa? Boleh saja bertanya. Yang tu nama cik untuk bertanya. Ini bukan benda bagus. Ini sunnah Rasulullah. Kan sedangkan Rasulullah buat kat cucu dia, kita pun nak buat kat anak kita. Sebagai seorang ibu dan bapa, kita nak anak kita ni melayari kehidupan berlandaskan Islam dah. Kan? Oleh kerana tu kita nak mulakan dia seawal mungkin dengan jalan lorong ke arah Islam dan iman. Nah? Ni penyanyi-penyanyi ni semua standby lah. Kan? Alhamdulillah perempuan kita ingatlah untuk hari ni kita nak sambut untuk hari ni insyaAllah.
Tiara Eliana. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الذي خلق الموت والحياة
الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد علم الإنسان ما لم يعلم سبقت فلا تنسى وإنتهى كلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة اللهم فقهها في الدين وعلمها التأويل
علم الإنسان ما لم يعلم سنقرئك فلا تنسى اللهم فقهك في الدين وعلمك وهب كلمة الله التامة ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. بسم الله الرحمن الرحيم. علم الإنسان ما لم يعلم سنقرئك فلا تنسى وهب كلمة الله التامة ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. اللهم فقهها في الدين وعلمها التأويل. Saya. Kamu ada saya. Siapa mau oi? Tu ada tu baik. Opo kan? Dia opo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma faqihha fi din wa 'allimha ta'wil wa anzilha kalimatillahi tammah wa min kulli syaitanir hamah wa min kulli 'ainin lamah. اللهم افتح على زوجاتنا فتوح العارفين وارزق عليهم فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berkatilah adik, Engkau berkatilah cucunda yang kami tahnikan mulut hari ini. Jadikanlah ia lambang keutuhan rumah tangga pasangan yang juga kami raihkan hari ini. Bahagiakanlah rumah tangga mereka dengan berlandaskan Islam dan iman. Jadikanlah ketakwaan pakaian bagi mereka dan juga keluarga mereka dan juga keluarga kami. Jadikanlah apa juga bidang yang diceburi oleh cucunda yang kami raihkan ini berlandaskan Islam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami keluarga yang terbaik, yang menjadi contoh kepada keluarga-keluarga yang lain. Semoga di akhir kehidupan kami, keturunan kami di jannah yang hebat, jannatul firdaus. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aan innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila al-haqqi ila siratikal mustaqim bi barakatil Qur'anil azim. دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين آمين. اللهم إنا ومنكم kita hadiahkan satu selawat yang dihamkan kepada Datuk Rasulullah, yaitu ketika mengelilingi Ka'bah. Sallallahu alaihi Allahu ya alani ya Mustafa ya Sawwatar Rahmani alhamdulillahi alladhi a'tani la
juga sifatnya, pemuda yang baik akhlak dan juga sifatnya. Ini mulia sejak dibuayan, dilindungi di Ka'bah Baitullah yang mulia, sehingga Nabi Muhammad meninggal dewasa. Engkaulah disebut di dalam kalamullah, engkaulah disebut di dalam kalamullah. Rahmat yang tertulis di persada langit, Allah berselawat atasmu sentiasa, terpuji sikapmu sembunyi ataupun nyata, yang berhak ke atas Islam dan juga imannya, yang berhak ke atas Islam dan juga imannya. Terpuji sikapmu sembunyi ataupun nyata, yang berhak ke atas Islam dan juga imannya. Kami bertawassul dengan berkat Mustafa, ampunkan dosa kami, perbaiki akhlak kami, ampunkan dosa kami, perbaiki akhlak kami. Sallallahu alaika Allahu ya Adnani, ya Mustafa ya Safwat ar-Rahmani. Alhamdulillahilladzi a'tani hadzal ulama at-tayyib al-ardani, hadzal ulama at-tayyib al-ardani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Okey, kita akhiri dengan mendoakan baby ini dengan suratul Insyirah dan suratul Qadr. Suratul Insyirah semoga dibuka pintu hati bayi yang kita rahimkan hari ini menjadi anak yang cerdik agama, cerdik akademik, berjaya dunia akhirat. Dan suratul Qadr kita akhiri semoga dijauhi dia dari zina seumur hidup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما
Jazakumullah khairan katsiran kepada ibu yang hari ini. Hanya Allah sajalah yang balas. Semoga anak yang kita ini hari ini satu hari kita akan mengenal kita panjang umur lah. Menjadi anak yang berjaya, betapa bangga dan kita anak kita ada di dalam cerita dia. Ya. Nama perlu juga Nak pegang dah. Benar, ngau cakap. Sudah buat jalan nak marah nak bang. Kalau tak? Nak kot. Assalamualaikum. Terima kasih sebab meraihkan anak saya, anak kami. Terima kasih Ustazah, terima kasih semua yang hadir. Sedap ni suara. Kami apa ya? Sedap. Pakai blend dekat. Saya Nur Hamirul Husna. Nur Hamirul Husna binti Zainab. Anda jangan cakap dekat. Tak apalah. Mak boleh cakap. Tak cepat. Ayah ada apa? Tak cepat jadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kita pada hari dalam majlis ini. Hari ini saya pun rasa syukur sangat-sangat lah. Terima kasih kepada saudara semua nak sebab Rudi membuat ini dan kawan-kawan semua dalam mana yang infak makanan hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Ya, infak hadiah kan? Untuk makanan dia nasi. Kakak terima kasih kakak bagi hadiah pada baby ni. Tiara Elina, Pelena dah pernah. Elina dah banyak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah selesai majlis tahnik anak saya pada pagi ini. Terima kasih kepada Ustazah, kepada mak saya yang ada pada hari ini, dan kawan-kawan mak lah. Terima kasih banyak-banyak yang buat potluck untuk pagi ini. Mak yang sediakan makanan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Lagi mak. Kami pun terima kasih lah. Jangan kami belajar lagi. Dah. Terima kasih yang mana ya join. Selesai sudah ya. Assalamualaikum.